Oh, Pekan Kota Baru. Lagi 10 minit baru sampai. Ini pekan apa tadi? Mulung. Mulung. Oh, Mulung. Batu Ne, Mulung. Depan lagi sikit Tunjung. Oh. Depan Tunjung. Okey, kita meneruskan perjalanan lagi selepas selesai minum cendol. Minum cendol dalam 10 minit macam tu ke 15 minit macam tu lah. So kita bergerak ke Bandar Kota Baru. Syarikat Jaafar Aidin. Cantik ikut dua dia. Aduh. Pusat bandar. Lagi sikit nak sampai ke pusat bandar. Agak meletihkan jugalah ni. Daripada pukul 6.30 pagi tadi baru nak bergerak. Daripada pukul 6.30 pagi tadi ya, aku dan sahabat aku ni bergerak. Aku ni first time ni dengan Cik Saras belakang ni pun first time pergi ke Kelantan naik motor. Terasa jugalah jauh dia. Rasa Terengganu tak adalah jauh. Sebab mungkin jalan highway dia cantik kan. So kita orang nak pergi check in dulu lah kot. Check in pukul 4 lebih, kat pukul 5 kot baru check in. Ok guys, sekarang ni aku dan sahabat aku nak pergi check in dulu. Check in homestay. Kita orang dekat mana tu, dekat Kampung Laut kat apa? Kampung Lalat, apa benda dah. Panas oi. Oi, panas. Panas. Lambat je. Tinggal spender. Aduh. Lambat betul traffic light dia. Hotel Mansha. Honda. Cantik motor brother ni. Sedap punya enjin dia. Lambretta. Kita try makan burger abang ni dekat depan Sekolah Kebangsaan Kota Jembal. Jimbal. Oh. Kedai lalat. Oh, kedai lalat. Sebab apa panggil kedai lalat? Sebab banyak lalat. Kedai ujung tu banyak lalat. Oh, itu. Air mana yang beli? Kita try sebab burger dia pakai ban ni, ban apa? Ban apa tadi? Pakai roti apa tadi? Roti sedap dengan Cik Wan. Roti Cik Wan. Kita nak rasa tu je lah. Air bang. Daging dia still pakai ramli lagi. Geng ni ajak makan aiskrim. Makan aiskrim. Makan aiskrim. Lepas tu kejap lagi kita makan burger. Burger Kelantan. Okey guys, ni burger dia. Pergi Kelantan makan burger. Sebab kita orang tadi makan tengah hari, makan light-light je dekat Gua Musang. Tak makan habis pun, tak makan nasi pun. So petang ni rasa lapar sikit, so kita masuk homestay dulu. So nanti insyaAllah kita lepas apa tu, lepas maghrib kita akan keluar lah makan malam. Lepas tu kita nak pusing-pusing
bandar Kelantan ni, dekat Kelantan ni. So kita teruskan perjalanan ke homestay. Let's go. Okey, kita dah masuk dekat lorong homestay kita. Mana satu homestay kita ni? Depan lagi. Ini ke? Oh, ini. Baik. Alhamdulillah guys, aku sekarang dah sampai dekat homestay kita orang. Homestay ni cantik lah. Nama dia Homestay Haura. Homestay Haura. Kat sini masuk-masuk je pintu gerbang macam rumah banglo. Ada sofa, ada TV, ada peti air, ada mesin basuh. Bilik lagi sana. Candlelight. Candlelight pula, chandelier. Dapur cantik lah. Alhamdulillah kita dah sampai. So apa pun, perut tengah lapar ni, jom lantak burger dulu. Okay guys, sekarang ni waktu lebih kurang pukul 7.38 minit malam. So aku dan sahabat aku ni nak keluar cari tempat dinner. Kita orang nak makan dekat apa tu, nasi pork peng. Aku follow je lah, mau tahu nak bawa gimana. So kita orang menginap tadi dekat homestay Kota Jembol. Macam tu lah, Jembal, Kota Jembal. Sorry, Kota Jembal. Lebih kurang 10 minit lah daripada bandar Kota Baru. InsyaAllah kita akan sampai nanti dekat tempat makan malam. Nanti kita sambung balik. Alright. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat nasi berlauk pork peng. Nasi pork peng dia tulis, pork pen. Ui, ramai guys. Memang kedai ni legend lah dia cakap. Boleh ke sini? Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat nasi pork peng. Ni dia punya keadaan dia. Di depan Petronas je. Beratur guys. Okay guys, aku makan nasi pork peng ni. Lauk dia simple je. Gulai kari dengan apa ni, timun. Lepas tu sambal hijau, macam seakan sambal belacan dengan ayam berempah. Okay, jom kita try dia punya kari dia. Bismillah. Alhamdulillah kenyang guys. So, sekarang ni kita nak pergi dataran, ziarah ke rumah sahabat member ni kejap. Lepas tu kita pergi dataran. Alright guys, let's go. Kita berjalan-jalan di waktu malam guys. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 8.42. Sekarang ni dekat persimpangan Raya Rambai. Alright. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat rumah mak sahabat aku. Mak dia dah berusia sikit lah, dah umur 80 macam tu lah. So kita datang ziarah lah. Kita datang ziarah, tengok. Okay guys, sementara menunggu sahabat aku tu bersembang dengan mak sahabat aku seorang tu. Dia macam dah kias-kias jejak kasih je tu.
Tiba-tiba jadi saudara. Habis. Okay guys, kita nak gerak pergi dataran. Nanti sampai dekat dataran kita sambung balik. Alright. Okay guys, sekarang ni aku dekat dataran KB Santai. Kat depan tu kalau korang boleh nampak lah, KB Santai, dengan lampu neon dia. Lepas tu dekat sini meriah lah ni. Dekat depan ni ada orang jual-jual makanan, ada baskin. Jom kita tengok jalan-jalan dekat dalam. Alright. Okay guys, sekarang ni aku on the way nak masuk. So dekat sini ramai penjaja. Macam pasar malam lah. Bunga, kerepek. Kulit. Ada yang panjang ni. Banyak buah. Kes kartun. Bazar Serambi Malam. Okay guys, sekarang ni aku nak balik dah. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 10 suku. Kita orang nak pergi melepak kejap minum. Jumpa sahabat member aku ni daripada Bacok. So kita temankan dia lah sekejap. Okay guys, sekarang ni aku dekat berhadapan dengan bangunan Hokkien Hui Kwan, ataupun dekat bangunan LSDN tu, depan tu. So dekat sini kita lepak minum lah. So ada meja-meja ni. Okay guys, sekarang ni aku dekat Pasar Karat. Pasar Karat yang berhampiran dengan LSDN. Kat sini ada baju bandel RM10. Banyaklah barang-barang karat. Tu tali pinggang. Ras, tali pinggang. Tali pinggang. Saras mencari tali pinggang panjang, tapi tak ada lagi, tak jumpa lagi. Ni ada yang panjang. Ada yang tanya yang paling panjang. Kalau ada yang paling panjang, okey. Dia nampak macam mengelirukan kan, macam tapi sekali pasang tak panjang. Okay guys, alhamdulillah. Sekarang ni waktu dah masuk pukul 12.16 pagi. Melepak tadi. Dapatlah berkenalan dengan kawan Siman tu tadi. Sembang gelak-gelak apa semua. So sekarang ni kita on the way nak balik ke homestay. So jumpa esok pagi. Bye bye. Okay guys, hari ni hari kedua kita keluar awal. Sekarang ni pukul 7.27. Kita nak pergi berserapan lah. Kita nak pergi serapan. Plannya dekat Pasar Kubang Pasu. Kat situ banyaklah makanan-makanan tradisi Kelantan. Kita nak cari yang rare-rare yang susah nak dapat dekat KL. So kita try cari dan rasa lah. Memandangkan aku dan sahabat aku ni pun first time. Yang Abang Kamal depan tu dia memang orang sini. So dia bawa kita orang. Dia lah mutawib. Alhamdulillah, malam tadi tidur nyenyak.
Alhamdulillah, hari kedua. Cuaca pagi ni agak baik. Tak pastilah nanti tengah hari hujan ke, sekejap lagi hujan ke, tak pastilah kan. Awan pun depan ni nampak macam gelap sikit. Harap-harap mendung je lah. Apa pun, tonton video aku sampai habis guys. Jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih kepada yang dah subscribe. InsyaAllah nanti sampai dekat mana tu, dekat tempat berserapan, kita akan sambung balik. Alright. Alamak, hujan turun guys. Hujan gerimis. Belum lagi sempat sampai lagi dekat pasar. Aduh. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat area pasar Kubang Pasu. So kita nak cari parking dulu. Parking motor, kat mana boleh parking motor. Ui, bahaya parking motor ni. Tu. Okay guys, sekarang dia sampai dekat kedai makan selera Kubang Pasu. Jom kita masuk dalam, tengok apa yang ada. Sini man. Alhamdulillah. Ni nasi kerabu lah. Kerabu. Ada kerang. Nasi kapek lah. Nak makan-makan sini. Nak kuih-kuih sini. Jom cik kuih, jom cik kuih. Ni jering rebus yang aku beli semalam dekat Gua Musang. Tapi dekat sini Kelantan ni memang diorang buat ni untuk sarapan pagi. Aku pun baru tahu. Rendeng. Oh, ni dah ikan-ikan. Goreng. Tak ada apa? Pulut kuning. Okay guys, yang ni apa nama dia tadi cik? Kerabu beko. Kerabu beko. Yang ni Sambal cuku. sambal cuku. Yang ni sambal petai ikan talam. Ikan talang. Ikan talam. So aku ada beli lah ni. Sambal ni nak rasa. Ini makanan tradisional ni. Kata tradisional lah. Kelantan punya ni. Okey, beres. Ni antara lauk-lauk dia, makanan kuih-kuih, nasi tumpah, lauk udang. Okey, beres. Okey, alhamdulillah dah dapat dah. So, aku beli nasi tumpang, kari pap ni, lepas tu dengan akok dengan sambal ciku. Okey guys, ni aku ambil nasi tumpang satu, lepas tu sambal ciku. Tak tahu lah aku sebut betul ke tidak. Kalau salah minta maaf lah. Yang ini aku tak tahu kuih apa nama dia. Sardine roll lah. Lepas tu ni kuih akok lah. Dengan TO. Dekat sini nasi kerabu dia ada ni. Belauk. Nasi belauk nasi belauk. Ada Solok-solok. macam makanan apa, solok. Dalamnya ada solok. Isi solok. Tapi dia buat bentuk bulat macam tu. Okay guys, kita makan dulu. Bismillah. Ni nasi tumpang dia aku dah gaul tadi. Dia keluar, dia cantik je macam bentuk kon. Lepas tu ni sambal ciku ni dia pedas-pedas. Benar-benar rasa masam, dia campur dengan isi ikan. Cukup umami. Tapi rasa masam ni datang daripada cikuh ni apa Nanti tengok dalam Google lah. Pakai 5 hari. Oh,
Pergi-pergi habis. Oh, habis dah. Dia kata saya seorang je pula. Orang lain tak ada pun. Barang rare. Okay guys, aku sekarang ni kat depan kedai, apa nama dia ni, tak ada tulis nama, tapi depan pasar ni je, depan tempat makan tadi. Aku nak pergi tengok beras. Kita pergi beli beras kat sini. Beras nasi air tak? Mana? Mana? Ni. Oh, ni beras dia. Kita nak sah. Beras dia. Beras pulut sah. Beras pulut ni Kasih pulut susu. pulut susu ni? Bukan? Tak, itu beras nasi air. Ni? Sama ah? Oh, sama. Oh, cak lain mana sedap? Lupa beras. Beras pulut susu biasa ni tak? Ni kau punya? Ambil lah. Tak ada apa? Mana ni cerah nak bubuk. Okay guys, aku dah beli beras cap angsa dengan Ni mana? nasi bubur, Berapa nasi air. RM9. Okay guys, alhamdulillah tadi dah pergi sarapan, lepas tu kita pergi beli beras, dan sekarang ni aku on the way nak pergi ke Pasar Khadijah. Okay guys, nanti jumpa kat sana. Alright. Ni Parkinson. Okay guys, sekarang ni aku dekat depan Masjid Al-Baroah, Pasar Besar Siti Khadijah, Kota Baru. Kita nak mencuci mata. Cuci mata. Tengok kuih. Kuih. Ini kira pintu belakang dia guys. Ini pintu belakang dia. Pintu depan dia belah sana. So kita parking kat sini je lah. InsyaAllah nanti sekejap lagi kita masuk. Alright, let's go. Okay guys, ni sekarang ni aku menghala ke tempat kuih katanya. Kawan aku bagi tahu tadi, dia kata ni kat tempat kuih lah. Masuk-masuk je terus kat tempat kuih. Okay, jom masuk. Lemak dia lah ni. Semua ada. Ni tahu ke apa? Dah apa? Ni tahu ke apa? Ni tak itik. Tai itik. Kat ni ke apa kak? Lupa dah. Tak dengar. Buah Tanjung. Buah Tanjung. Ini jalan lemah. Oh, pandai. Beli berapa ringgit tu? Kalau yang tu 18. 18. Kalau yang sikit-sikit 4 keping RM5. Nak sikit-sikit je nak rasa. Ya. Okey guys, ni dah jumpa tai itik, jalan lemah, bunga Tanjung. Yang ni apa satu lagi ni? Yang kecil ni RM5. Yang kecil ni apa nama dia? Yang kecil ni butir nangka. Butir nangka. Mas. Bunga Tanjung. Ni buah Tanjung. Buah Tanjung. Jalan lemas tai itik. Kuih tradisional. Tak nak tai dah. Mana panggil? Ini nama dia Sekaya Tak Lambu. sekebel. Tak haji Sekaya sekebel. Lambu. Sekaya Lambu. Ni keladi. Ni keladi apa ni? Wasabi. Keladi apa? Keladi apa kan? Keladi telur. Oh, ni keladi telur. Kacang. Buah jering. Buah jering rebus. Ubi rebus. Ubi keling. Ubi keling. Oh. Kacepo. Ni abang beli kacepo. Oh, kacapo. Nak Ya. nak rasa. Kacapo. Kacapo eh. Kacepo tu. Dia dah siap rebus ke? Dalam bopol. Dia siap rebus dah ya? Ya. Oh. Sini semua rebus dah. Ni bawah ni bagi rebus kuih. Atas pakai ni. Oh. Gelembung boyo. Ha? Gelembung boyo. Gelembu boyok. Ya, gelembung boyo. Oh, daripada nyom muda. Gelembung. Oh, gelembung boyok. Nyom muda. Buaya. Kelapa muda. Ni Kacepo dah. Jagung. Ni jagung. oh jagung. Oh, Tu kelabu sare. baru sari ni buah gomok. Buah gomok tu kelabu sare. Ni apa? Gomok. Orang Kelantan buah gomok. Dia tak main buah-buah. Buah gomok. Buah. Oh, suasana dia memang meriah guys kat sini. Memang penuh dengan manusia. Macam pergi bazar raya. Banyak gila kuih dia. Kuih bakar. Kuih bakar. Oh, tu kuih bakar. Kuih bakar kan? Pakai tembaga tu masak tu. Sedap. Kuih bakar sedap.
Etok Tom Yum original pedas. Bubuk Asura. Ni yang campur dia. Ni bubuk Asura hotel. Ming merah. Ada apa ni? Bihun merah. Bihun merah. Ya, bihun merah. Rock King. Dia masak pakai apa ni? Sos labu. Oh, sos labu. Betul tak? Sos labu. Tu Cik Mac. Cik Mek Molek tu ada. Dekat KL ada. Tak jumpa tu. Ni roti apa tak tahu. Roti bakar itinyo. Oh, intinya. Sedap. Boleh rasa? Boleh rasa? Ambil lah tu. Okey. Terima kasih. Berapa tu? Boleh rasa tester. Boleh ni? Isi kacang. Kosu kat tak? Kosu tak? Kabus sari. Oh, tukar. Dia terbalikkan aja. Ni pulut pagi. Pulut pagi. Makan dengan kacang. Itu apa kacang apa? Kacang apa tak tahu. Rasa manis-manis ha? Ya. Jeruk mamat. Betul. Jeruk maman. Betul. Ni Oh, temu. oh temu. Bertemu kembali. Temu China tahu lah. Betul barang. Dia pokok dia macam calia kan? Buih angin. Ni. Tapai. Tapai dia kena ada. Ni? Ni pulut dakap. Lebang ubi. Ha? Ni lepak ubi, ni Pak pulut ubi. dakap. Oh, ni pulut dakap. Jangan pulut dakap. Pulut Ha? dakap. Oh, dakap. Okay guys, sekarang ni aku tengah naik atas. So kalau korang boleh nampak kat bawah tu ada sayur-sayur. So kita naik atas lah. So sekarang ni aku dekat tingkat atas. Dekat atas ni nampaknya macam banyak tempat makan lah. Dia kat sini tempat makan. Ada meja-meja ni. Ikan bilis ada ikan bilis. Turas, keropok leko. Tu ni keropok. Ni keropok ni sini ni. Keropok keping. Okey guys, sekarang ni aku dah view untuk apa? Suasana dia yang tengah-tengah ni. Dah ada banyak tingkat tau. Cantik-cantik. Aku first time datang ke pasar ni. Pasar Siti Khatijah. Man, ngejah tu. Ngejah. Okay guys, sekarang ni singgah dekat kedai laksam ni. Kawan-kawan aku nak beli laksam. Nasib baiklah aku bukan peminat laksam. Alhamdulillah guys, aku dah keluar daripada pasar Khatijah ni. Oh, memang sesak gila. Berpeluh-peluh. Akhirnya dapat juga lah kuih. So sekejap lagi nanti aku buka. Aku tunjuk kat korang. Alright. Okay guys, ni antara kuih yang dapat aku beli tadi. Ni kuih bunga apa? Butir nangka. Buah Tanjung. Yang ni jalemah, tahi itik. Jom kita makan dulu. Lepas tu ni ada satu lagi. Apa nama tadi? Labu Sekaya labu. Apa nama tadi kuih ni? Sekaya labu. Sekaya labu kan? Sekaya labu. Sekaya labu. Makan dulu. Jom kita makan dulu. Bismillah. Okey guys, ni kawan aku belanja apa ni? Perut ayam percik. Aku tak pernah rasa lagi ni. Tak apalah, nanti aku try satu dulu. Sebab aku kurang sikit makanan dalaman ni. Ui, laksam. Bawah. Kita tengok ni dua orang makan laksam macam mana ni. Pertandingan. Tengok sedap lah makan. Dia suap. Dan Murim. Sedap. Beza yang dekat KL macam mana? Beza 12 jam.
12 jam 12 jam nak sampai Kelantan. Nak mencari laksam je. Sana Man pula macam mana? Bismillah lu. Gaul dia tu lain macam tu gaul ni. Aduh, malangnya nak pergi. Lama tu gaul tu. Uish. Belum di ni pula, dia tahu anak dia balik. Tak gila. Lemak-lemak. Hilang kalau letih 24 jam. Hilang letih 24 jam. 12 jam. Tak bawa motor. Selimut. Okey guys, ni adalah kacang pul. Hujan pula. Kacang pul macam ni rupa dia. Okey, kita nak rasa dulu tengok. Macam ni, sedap tak? Rasa dia lebih kurang macam kacang rebus, kacang tanah biasa tu. Tapi kulit dia macam kenyal-kenyal sikit. Lemak-lemak. Biji dia. Makan sama-sama jom ni lagi ni. Sedap. Sedap. Okey, tadi aku dah lepak dekat sana tu dengan member aku tadi. Tapi tiba-tiba hujan turun. Kita pun duduklah kat tepi tebing ni. Kat tepi-tepi ni. Kita duduk sekejap. Hujan dia renyai-renyai je. Tapi orang kata deras jugalah. Tu Paksen, Kota Baru Trade Center. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 9.50 pagi. Okey guys, memandangkan hari masih lagi hujan, aku rasa aku nak simpan dulu kamera aku. So next lokasi kita orang nak pergi ke Rantau Panjang, InsyaAllah. Sekarang ni waktu pukul berapa ni pukul 10.11 pagi. Mungkin dalam setengah jam kot sampailah. Alright, nanti jumpa aku dekat Rantau Panjang.